Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga petang ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan rezeki, amin. Petang ni nak masak apa ya Tok Mak? Petang ni Tok Mak nak masak sambal tahu campur kentang. Dia bahan dia bawang besar ni dalam 2 labu yang sedang tu Tok Mak potong hiring-hiring macam ni. 4 biji bawang merah dengan ada merah. Astagfirullah. 4 biji lada merah ni dengan campur lada cili kecil-kecil ni. Ikutlah suka hati anak nak pedas ke tak nak pedas. Nak pedas lebihkan, tak nak pedas kurangkan. Tok Mak tahu macam ni je. Jadi ni bawang putih ni 4 biji. Itu saja. Itu bahan yang dalam untuk tumisan dia nanti. Kentang, tahu apa ni Tok Abang panggil? Tahu Jepun Tahu Jepun yang lembut tu, tepung sagu. Tahu ni nak digoreng dengan tepung sagu dulu. Macam biasalah, ini memang dia lembut sangat, tapi nak digoreng dengan tahu jadikan dia garing. Lepas tu ni ikan bilisnya untuk taburan di atas dia. Nanti kita tengok kesudahannya. Yang di blender kasar-kasar cuma lada dengan bawang putih. Bawang besar tak termasuk. Yang lain ni semua kita goreng dulu. Tahu kita goreng, kentang kita goreng, ikan bilis kita goreng. Nanti kita tengok kesudahannya. Okay sahabat, jom kita masak. Sediakan tahu ni. Tok Mak lomorkan dia dengan tepung jagung, bukan tepung sagu. Tok Mak salah cakap tadi. Aduh, hai merabang-rabang cakapnya. Ni tepung jagung. Tepung jagung. Di romo tepung jagung. Digaulkan dengan tepung dengan ni. Tahu ni nanti kita goreng Goreng je Goreng je. Tahu ni kalau nak masak memang gini dah. Goreng dulu. Tidak ada apa? Lembik di dalam terlampau sensitif. Macam puding. Tapi dia sedap. Bunyi apa? Tutup. Kuningan ni Tok Mak angkat ni. Bukanlah dengan tepung jagung ni dia Tengok garing. Garing. Bukan tepung sagu Silap lah Tok Baba. Kena marah Tok Mak. Yalah, dia silap sebut. Maaf lah hai. Iya, dari mana pula datang tepung sagunya? Taklah. Kita sambung gorengkan lagi. Tahu ni kalau kita pandai ngolah dulu, macam-macam lauk boleh buat. Sedap ni. Goreng garing. Agak kekuningan lah Ya. Kita angkat. Terus petang.
Okey, kentang dah kekuningan macam ni. Kita angkat. Gorengkan ikan bilis. Ni tak macam tadi tu. Ini tak nak basuh ni. Apa-apa kita nak buat, kita basuh dulu kan. Okay, kita goreng ikan bilis ni sampai garing. Kita goreng ni sampai dia betul garing. Sambal kentang tahu yang Tok Mak buat ni, dia boleh je kalau anak-anak nak taruh belacan sikit kan. Tapi Tok Mak tak ambil belacan, tak makan belacan, Tok Mak skip lah. Tapi kalau ada kulit bilis pun boleh juga taruh, bagi sedap. Kalau anak sahabat makan belacan, taruh belacan. Pisah dengan lada dengan bawang putih tadi tu. Makanan ni simple, senang, sedap. Senang dibuat, sedap dimakan. Ikan bilis ni dah. Dia sampai ada kuning-kuning lah, garing lah. Okay. Kita angkat. Sampai dia chopper ni lah. Ya. Ni sambal ni kalau nak pedas lebih kalau ladanya. Lada pedas kan. Tapi lauk macam gini dia nak pedas sedap. Ya. Ni bawang putih. Ya. Astagfirullah, bersin pula. Taruhkan bawang besar ni. Macam ni. Oh, naik bulu. Kan. Dia senang masaknya. Kacangkan je. Lepas tu kita taruhkan dia sebut rasa garam dengan gula sikit. Okey. Kita masukkan kentang yang kita dah goreng tadi kan? Kalau mana suka bawangnya layu, nama sikit ni begitu. nama sikit. Kalau suka yang kerak-kerak tu, boleh lah. Kejap je kan? Ya. Tu kita masukkan Tahu kan? tahu yang kita goreng tadi. Sedap memang. Okey, sedap. Nanti Okey. ikan bilisnya kita tabur dari atas. Oh, ikan bilis kita tabur kat atas ni kan? Okey. Nanti kita siap sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan petang ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Sambal tahu bilis belada. Ya sahabat, sedap ni kalau makan dengan nasi panas. Biasalah, apa-apa lauk pun makan nasi panas memang sedap. Sahabat-sahabat, jemput makan semua. Assalamualaikum.